Zaim, pelajar harapan sekolah, atlet terbaik, kebanggaan guru dan ibu bapanya. Di mata semua orang, dia mempunyai segala-galanya. Namun, di sebalik senyuman itu, ada beban yang tidak diketahui sesiapa. Zaim anak mami. Zaim, bangun! Zaim, saya tahu awak pandai. Tapi kalau awak tidur dalam kelas saya, nampak macam awak langsung tak ada adab dengan saya, Zaim. Maaf, cikgu. Zaim, mami nak tanya you. 27 dan 28 ni ada apa? 28 ada edition. 29? 29 exam ada kamu. Okay, yes, good anak mami. Balik ni mami hantar you pergi training sampai pukul 9.30 lepas tu you terus mandi and study. Letak phone dalam beg mami. I nampak you orang pun siap. Hello, Zaim. Ya, cikgu. Datang taman petang ni. Yang lewat. Ada pekol lah letak pada awak. Baiklah. Terima kasih. Baik, cikgu. Zaim, lagi! Zaim, lagi Zaim! Zaim? Zaim? Okey tak? Okey je. Kau nak makan? Belum. Kenapa? Tournament badminton aku dah dekat Aku kena jaga berat badan. Tak boleh makan banyak. Kau dari pagi kau tak makan? Ish, tak boleh macam ni. Kau kena jaga badan juga. Nah, nasi. Makanlah. Apa benda beras jasmine. High quality. Apa? Tak naik pun berat badan memang. Makan. Makanlah. Penat kau masak. Siaplah makan. Saya. Kau kena jaga diri juga. Bukan semua benda tu kau menang. Tapi aku takut prestasi aku jatuh lah. Prestasi tak akan datang kalau kau tak jaga badan. Makan cepat. Sedap ni. Saya. Makan. Nanti, Zaim dah bangun. Zaim? Macam mana you boleh jadi macam ni you tahu tak? I bayar you pergi training mahal-mahal semua benda. Ini you balas kat I tak faham lah. Boleh tak you jangan menyusahkan mami? Zaim, awak tak jaga diri ke? Saya pun penat dah. Cikgu, aunty, semua ni bukan salah Zaim. Selama ni, semua orang tengok kejayaan dia. Tapi tak semua orang dapat tengok tekanan yang dia tanggung. Setiap hari dia cuba jadi yang terbaik. Setiap hari dia belajar, dia latihan, dia pertandingan. Apa ni aunty? Apa ni cikgu? Zaim bukan mesin. Dia pun perlu masa untuk berehat, masa dengan kawan-kawan dan masa kehidupan yang seimbang. Zaim, mami minta maaf Mami tak tahu pun Zaim tanggung semua benda tu. Saya minta maaf, Zaim. Saya dah banyak letakkan harapan untuk awak. Zaim cuma tak nak kecewakan semua orang.